Masalah bekalan air terputus di lebih 62 buah lokasi sekitar Lembah Kelang akibat masalah kerosakan pam syarikat bekalan air Selangor Syahbas baru-baru ini turut menjejaskan peniaga. Antara yang paling teruk terjejas ialah kawasan komersial di Bandar Seri Permaisuri dan Bandar Tun Razak sehingga ada yang terpaksa menutup perniagaan buat sementara. Justru peniaga menggesa kerajaan Selangor memastikan bekalan air sentiasa ada agar mereka tidak perlu lagi menanggung kerugian. Bagi Sofia yang mengusahakan kedai dobi, bekalan air yang terputus terus mengganggu operasi perniagaannya. Dia terpaksa menyimpan air untuk memastikan aktiviti kedainya berjalan lancar. Susahlah. Kita bisnes dobi kalau macam kadang ada, kadang tak ada, kita pun mau janji orang susahlah. Lagi kadang air kotor, baju kena kuning, kita pun susah mau kasih bersih lah. So kalau boleh buat baik sikit lah, cepat sikit lah, kasih dia lancar lah. Sementara itu, Yvonne Tan yang mengusahakan salon rambut mengalami kerugian kerana salon miliknya terpaksa ditutup selama 2 hari. Yalah, sebab tak boleh cuci rambut semua. Lepas habis tangki punya air lah, tak tutup kedai. Memang 2 hari tak ada sale lah. Yalah. Banyak Yalah, sebab Ahad ramai customer juga. Penolong pengurus restoran Muhammad Safwan pula bimbang isu air terawat ini berpanjangan dan kesal pembinaan loji rawatan air Langat 2 masih belum menjadi kenyataan. Memang susah lah. Tak dapat, kira pening jugalah pasal fikir pasal air je kan. Kedai memang boleh kontrol tapi pening pasal kat air je. Kita nak basuh tu semua benda macam customer datang tengok benda macam kedai kotor apa kan. Tak seronok lah tengok. Tak boleh, tak nak benda ni jadi lagi kan.